Bayangkan anda berada di sekolah. Hari kelihatan seperti biasa. Namun, kejadian yang tidak diduga telah berlaku. Hai datang lebih awal, tetapi anda dah lupa membawa tuala wanita. Anda panik. Biar kita aku membawa macam mana ni? Anda malu. Anda tidak tahu mau meminta bantuan daripada siapa. Bagi setengah orang, ini hanyalah perkara kecil. Namun, bagi wanita, ini adalah suatu kecemasan. Menstruasi merupakan proses semula jadi yang dialami oleh wanita setiap bulan. Namun, ramai wanita pernah mengalami situasi ini dengan datangnya haid secara mengejut. Ada yang terlupa membawa tuala wanita, ada yang suka mendapatkan tuala wanita dengan segera. Situasi ini boleh menyebabkan keganan, rasa malu serta mengganggu pembelajaran dan aktiviti harian. Projek kami menyokong SDG 3 iaitu Good Health and Wellbeing. Maksud SDG ini ialah untuk memastikan semua orang dapat menikmati kehidupan yang sihat dan serta meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, projek kami juga menggunakan SDG 5 iaitu Gender Equality. Hal ini kerana ia memenuhi keperluan asas wanita. Untuk mengatasi masalah ini, kami bercadang untuk menghasilkan satu projek yang dinamakan sebagai Smart Femcare. Smart Femcare ialah dispenser tuala wanita pintar yang menggunakan sensor. Pengguna perlu mengaktifkan sensor. Sistem akan mengeluarkan satu tuala wanita secara automatik. Projek Smart Femcare menggunakan komponen ultrasonic sensor, microbit, motor server dan juga bateri. Cara penggunaan produk ini sangatlah mudah. Pengguna hanya perlu menghulurkan tangan ke ruang pengambilan. Lalu, ultrasonic sensor akan mengesan kehadiran tangan dan isyarat akan dihantar ke microbit yang akan menggerakkan motor server serta penghadang lalu membolehkan pad jatuh dengan mudah. Ini merupakan kode yang telah kami hasilkan untuk dimasukkan ke dalam microbit. Kami menggunakan open source make code. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azidah binti Ibrahim selaku guru pembimbing bagi projek Smart Femcare. Saya amat berbangga dengan komitmen, kreativiti dan semangat kerja berpasukan yang ditunjukkan oleh murid sepanjang pembangunan projek ini. Smart Femcare dihasilkan bagi membantu meningkatkan kesedaran dan pemantauan kesihatan wanita melalui penggunaan teknologi yang mudah, praktikal dan mesra pengguna. Projek ini juga selaras dengan SDG 3 dan SDG 9 iaitu menyokong kesihatan serta kesejahteraan wanita serta melalui penerapan inovasi bagi menyelesaikan masalah sebenar. Saya berharap projek ini dapat terus dikembangkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Pada pendapat saya, projek Smart Femcare ini adalah sangat bermanfaat kepada murid-murid perempuan. Hal ini kerana murid perempuan boleh mengakses tuala wanita dengan mudah apabila berlakunya kecemasan. Smart Femcare dapat menjaga kebersihan diri, mengurangkan rasa panik dan menjimatkan masa. Smart Femcare bukan sahaja sesuai ditempatkan di sekolah, malah ia juga sesuai ditempatkan di hospital, universiti, pejabat dan juga pusat membeli belah. Jelaslah bahawa Smart Femcare bukan sekadar dispenser tuala wanita, malah ia memberi keyakinan kepada wanita, mengurangkan tekanan ketika kecemasan, membantu mereka meneruskan pembelajaran dan menyokong kehidupan yang lebih sihat. Like we all say, small innovation, big impact.
Together, we support SDG 3.